and family. Yay! Wow! Hello. Wow! Sekarang sampah boleh jadi slime. Yeay! Ya ampun! Saya suka. 3, 2, 1. Jom pergi. Oh yeah! Wow. Yeay! Wow! Hei kanak-kanak, tengok apa yang saya ada. Wow! Ini slime paling terbesar saya pernah tengok. Mari, jom main bersama-sama. Berhenti. Dia orang luar. Jadi kenapa? Saya nak slime tu. Wow! Oh tidak! Tolong! Oh tidak. Tolong! Saya tak bersalah. Yeay! Kanak-kanak jangan dekati dengan kereta orang luar. Mereka mungkin penculik. Okey, baiklah. Baik, Tuan. Mari pergi. Oh! Wow! Hebat! Satu, dua, tiga. Upsi. Oh! Oh, Tuhan. Oh! Ada orang bunyikan loceng. Patut kita bangunkan ayah tak untuk buka pintu? Tapi dia tidur dengan nyenyak. Saya akan uruskan sendiri. Siapa di sana? Penghantaran pizza. Sila buka pintu. Pizza! Berhenti. Kita tak pesan pizza. Mungkin boleh jadi orang luar. Tapi saya ada teddy bear awak. Teddy bear saya. Buka cepat. Hai kanak-kanak. Terima kasih kerana buka pintu. Balik. Tolong. Oh, polis sedang datang. Anak-anak, kita tak boleh buka pintu dengan orang luar. Okey. Nanti penjenayah boleh masuk rumah. Oh, baiklah. Saya faham, Tuan. Terima kasih. Bye. Bye. Wow, hebat. Awak dulu. Terima kasih. Wow. Mari, jom bermain. Hello. Peekaboo. Huh? Yay. Oh, tidak. Bolehkah itik minum daripada cawan awak? Ya. Saya rasa saya dengar sesuatu. Hebat. Tengok. Gula-gula. Wow. Saya suka. 1, 2, 3. Berhenti. Awak tak boleh ambil gula-gula ni. Mereka dari orang luar kan? Tapi saya tak nampak orang luar pun. Tidak. Polis, bantu kami. Penjenayah. Polis di sini. Kanak-kanak tak boleh ambil barang daripada orang luar. Ia mungkin perangkap. Terima kasih, Tuan. Saya janji takkan buat lagi. Lain kali berhati-hati ya. Jom pergi. Yeay. Woohoo! Yeay. Kerja Kerja yang bagus. bagus. Huh? Saya berjaya tangkap awak. Bantu kami. Tolong. Kanak-kanak dalam bahaya. Polis dalam perjalanan. Awak ditangkap. Ya. Selamat tinggal. Oh, tidak. Awak tak apa-apa? Dewasa tak boleh biarkan kanak-kanak berseorangan. Tuan, ia takkan terjadi lagi.
Barbie detektif di sini. Seseorang ketuk pintu. Ya. Oh, tidak. Jom pergi. Oliver, Apa? pertama kita kena cek. Mungkin orang luar. Okey, Ibu. Jom kita tengok dalam bulatan kecil. Okey. Tidak. Idea. Mari. 1, 2, 3. Ah. Hello. Siapa di sana? Saya, Roma. Awak tahu password? Ya, saya tahu. Ha? Hey, Oliver. Ada hadiah untuk awak. Terima kasih. Hello. Hebat. Mari kita bermain, Oliver. Jom. Hello. Oh, lebih baik. Buka-buka. Dinosaur? Wow. Wow. 1, 2, 3. Hebat. Kerja yang bagus. Ya. Ada orang datang? Yeay. Hello. Oh, tidak. Tunggu saya, Oliver. Pertama, kita kena periksa. Mungkin orang luar. Ya, Ibu. Mari kita tengok dalam bulatan kecil. Okey. Mari. Mari tengok. Hello. Siapa di sana? Saya. Ato. Awak tahu password? Saya tahu. Atuk di sini. Ini Atuk. Mari kita buka pintu. Jom. Oliver, ini untuk awak. Wow. Mari kita naik. Wow. Yeay. Hello. Ouch. La 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 la. Tunggu sekejap. Oliver, tengok dalam bulatan kecil. Jom. Hello. Siapa di sana? Saya, Ayah. Awak tahu password? Ya, saya tahu. Tada! Ayah saya. Ini juga. Semua hadiah ni untuk awak. Terima kasih, Ayah. Mari kita buka semua. Hebat. Ha? Wow. Boleh saya bermain dengan awak? Ya. Oliver. Wow. Siapa boleh ikut? Mari kita tengok. Tunggu. Roma, tunggu. Tidak. Pertama, kita kena tengok dalam bulatan kecil. Ya. Ya, hello. Siapa di sana? Pizza delivery. Awak tahu password? Tak, saya tak tahu. Jika tak tahu password, saya tak boleh benarkan awak masuk. Kenapa? Roma, saya lupa. Roma, kita order pizza. Ini pizza awak. Terima kasih. Dan ingat, hanya ibu bapa saja yang boleh buka pintu untuk orang luar.